Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi tentang kereta tanpa pemandu atau driverless car. Kereta tanpa pemandu ini menggunakan komputer, sensor dan kamera. Ia nampak sangat canggih, tetapi adakah ia benar-benar selamat untuk kita guna? Kelebihan pertama driverless car ini adalah mobilitinya bebas untuk warga emas. Kereta tanpa pemandu membantu warga emas bergerak dengan lebih bebas dan selamat. Mereka tidak perlu selalu bergantung kepada ahli keluarga atau pengangkutan awam. Bangun. Kawan. Yalah, teman Atuk pergi pasar. Atuk nak beli sayur. Oh, bagilah tu. Tenanglah tu. Pakai driverless car lah pergi pasar. Okey lah, Atuk pakai je lah driverless ni. Atuk pergi dulu. Kelebihan kedua kereta tanpa pemandu adalah merupakan pengurangan kesilapan pemanduan manusia. Teknologi dalam keadaan mengantuk, mabuk atau hilang fokus dapat diminimumkan. Pening lah. Tak ada rumah tidur. Mana balik? Saya ada kereta lah. Saya bantu lah. Jangan. Nanti kena saman, oi. Man, ekor driverless car. Ada tak? Jom. Ada. Oh, dah tu. Okey lah. Nasib baik ha. 5 minutes later. Kelebihan ketiga kereta tanpa pemandu adalah kawalan kelajuan automatik. Sistem pintar dalam kereta sentiasa mematuhi had laju dan undang-undang jalan raya. Ini boleh mengurangkan pemanduan berbahaya dan kemalangan yang sangat serius. Ayo, ada spilling ni tu. Ayah, nak kena saman dah. Ayah. Oi, ada speed track ni. Nasib baik driverless car tak akan overspeed. Walaupun kereta tanpa pemandu ini terdapat kelebihannya, ia juga terdapat kekurangannya. Kekurangan yang pertamanya adalah fleksibilitinya terhad semasa kecemasan. Dalam situasi kecemasan seperti membawa pesakit ke hospital, fleksibiliti kereta ini terhad. Penumpang mungkin tidak boleh ubah laluan atau laju ikut keperluan masing-masing. A couple in an emergency. Oh, sakit lah Sami, sakit. Sakit sangat lah. Sakit, sedang Jap, nak jap, salin. jap. Sakit. Jap. Saya ada driverless car. Sakit. Mana app tu? 5 minutes later. Sakit lah Sami, sakit. Jap. Jadi kita sampai. Ni. Kita dah sampai dah ni. Wah, sakit. Mai. Sakit. Okay, mas.
Okay. Sikit lah. Sakit kan? Sekejap, Sudah nak Saya cuba keluar cepatkan kereta. Sekejap, sabar, tahan. Sekejap, mana butang ni? Tak nak lajukan ke kereta ni? Tak boleh lah. Tak boleh. Sekejap. No, jangan ayam. Meanwhile, in other universe, Sakit lah sayang, dah salin dah. Dah sana dah ke? Sekejap. Sakit. Saya panggil taksi tak? Taksi. Ni, saya nak sampai. Oh, sakit. Apa ni? Kecemasan ke? Sakit. Ni nak bersalin bang. Kena cepat bang. Masuk. Cepat masuk. Masuk. Sayang, sakit lah sayang. Sekejap. Sakit. Driver, tolong laju sikit driver. Emergency ni. Okay, jap. Saya tekan. Jap. Sakit lah. Sekejap, tu tahan. Sakit. Tahan. Seterusnya adalah pemandu sukar melarikan diri daripada situasi yang berbahaya. Contoh, jika berlaku ancaman seperti rompakan, penumpang juga mungkin sukar mengambil alih kawalan kereta. Ini menyukarkan mereka melarikan diri daripada situasi yang berbahaya. Damn driverless car. Kenapa tak boleh pusing? Habislah kali ni. Kekurangan seterusnya bagi kereta tanpa pemandu adalah ia tiada pemantauan yang moral. Tanpa pemandu manusia, pemantauan moral juga berkurang. Kanak-kanak atau remaja boleh menyalahgunakan kereta ini untuk pergi ke tempat yang tidak sesuai tanpa pengawasan orang dewasa. Hello. Lu seorang tak? Ayah 15 minit lah. Saya baru nak order driverless car. Alah, dia takkan titik saya punya lah. Okey lah, nanti. Bye. What if change to a car with driver? Selamat malam, bos. Selamat malam, Dek. Dek pergi mana? Nak pergi klub. Bos tahu mana ada tak? Nak pergi klub? Dia cukup umur ke? Cukup, tapi minggu depan lah. Macam ni tak cukup lah. Tak boleh tau macam ni. Boleh lah. Tak boleh, nanti saya kena tangkap oh. Saya bagi bayar sikit. Tak boleh, nanti saya kena tangkap. Ya ke? Tak apalah. Bos tahu mana ada mall tak? Ada, depan ada satu. Sana ada wayang tak? Ada wayang, boleh tengok wayang tak? Okey lah, you pergi mall. Saya pergi tengok wayang, saya tak pergi klub. Minggu Oh. depan baru pergi. Okay, no problem. Thank you, bos. Kesimpulannya, kereta tanpa pemandu memberi banyak kemudahan tetapi juga membawa risiko yang perlu difikirkan. Teknologi ini hanya alat.
Cara kita menggunakannya yang akan menentukan baik atau buruknya. Adakah kita sedia mempercayai mesin dengan nyawa kita? Untuk berita hari ini. Assalamualaikum dan terima kasih.